kecil hati nangis kat padang weh. Dah bayarlah Syun. Sebab tu Abang ni cakap, ubah. Daripada sekarang, ubah cara bisnes. Daripada marketing, buat networking. Sekarang korang tak terasa babe. Nanti kalau korang punya bisnes dah tutup, kedai dah tutup, baru korang akan ingat kata-kata Abang Nurdin. Tahu aku buat networking. Itulah orang Melayu kita, why? Was. Sebab dibisikkan oleh jin. Jangan percaya je kat Abang Nurdin. Jangan percaya kat Nurdin. Ni company scam. Ni company tipu. Sebab korang belum try babe. Try datang, lihat. Allah kasih mata, lihat. Allah kasih telinga, dengar. Allah kasih akal tengah-tengah ni. Pakai babe. Jangan selalu nak menyalahkan orang. Pakai. Then masuk ke hati. Baru buat good decision. Kalau orang Cina boleh buat, yang ada orang Melayu pun sekarang, Datuk Haji Ismail pun boleh buat. Sebab apa? Sebab tu Abang yang cakap tadi belum habis. Pada korang nak pinjam orang RM10, RM20 kan, korang pergi kerja Grab. Tak ada basikal, pergi jalan kaki. Sebab korang kalau kerja Grab, RM10 tak cukup, korang kerja lebih. RM30-40 satu hari korang boleh buat balik. Korang tak pinjam orang, tu duit korang. Korang kalau pinjam orang, korang nak bertegur siapa pun segan. Kawan-kawan pun lari dengan korang. Sedemara terus tak pandang korang. Betul tak Abang ni cakap? Ni Abang ni cakap bukan bedek lah. Sebab kita semua, mak bapak korang semua, kita dah banyak melalui cara nenek-nenek kita. Sebab hidup ni adalah recycle. Sebab apa? Allah nak ajar kita babe. Maya tak, bonjour, Maya ada, dia punya anak tak ada lah. Anak dia Syifa sekolah. Sebab tu Abang ni cakap korang ni kan, hidup ada recycle. Hari ni korang jadi anak, korang menyusahkan mak bapak korang. Nanti korang dah jadi bapak pula, Allah ajar korang macam mana kau dulu susahkan mak bapak korang. Jadi kita belajar. Setiap hari tu kita akan belajar. Learn from mistake. Jangan